Hari ni, jom kita masak satu hidangan yang berempah dan wangi, ayam betutu. Mudah je nak buatnya. Mula-mula, kita kisar halus bawang merah kecil, bawang putih, buah keras, cili besar, cili padi, halia, lengkuas, serai, kunyit hidup, biji ketumbar serta lada hitam yang telah kita sangai, sedikit belacan dan air secukupnya. Kisarlah sampai halus. Seterusnya, kita panaskan minyak dan tumis bahan kisar sampai naik bau dan pecah minyak. Memang semerbak bau dapur kita. Bila dah pecah minyak tu, bolehlah masukkan daun limau purut untuk aroma yang segar, gaul hingga sebati. Masukkan cube pati ayam bersama gula. Gaul sebati, kemudian masukkan ayam. Saya guna ayam bahagian hulik, jadi makan masa sikitlah nak masak semua bahagian tu. Gaul rata sampai rempah tadi bersalut rata dengan ayam. Tambahkan air dan biarkan ayam masak perlahan-lahan supaya semua rasa meresap sampai ke dalam isi. Boleh cucuk guna lidi kalau nak pastikan ayam tu dah masak ataupun belum. Bila ayam dah empuk dan kuah dah makin pekat, bolehlah angkat dan hidangkan. Okey, dah siap ayam betutu kita. Memang sedap dimakan dengan nasi panas. Jangan lupa tonton live memasak kami setiap Selasa dan Khamis di TikTok Rasa. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.